Okay, next kita nak buat insurance motor. Okay, insurance motor. Okay, insurance motor ni dia ada 3 polisi. Yang pertama kita panggil dia polisi komprehensif. Yang kedua polisi pihak ketiga, kebakaran, kecurian dan kecurian. Yang ketiga polisi pihak ketiga. Okey, kita ada 3 jenis polisi. Okey, polisi komprehensif ni yang paling mahal. Dia cover semua. Maksudnya, kita cakap cerita. Maksudnya jangan cerita okay. Cover semua kecuali kecederaan kita. Okay. So, yang ni pula dia cover semua kecuali kecederaan kita, dan dia tak cover kos kerosakan, kos baiki kerosakan kereta kita. Okay, kos baiki kerosakan kereta kita. Polisi pihak ketiga, senang cerita, hanya cover perkara berkaitan ataupun masalah kerosakan berkaitan pihak ketiga, pihak yang kita langgar. Okey, contoh. Cikgu bagi satu contoh. Okey. Contoh okey, kita bercerita tentang Ali. Ali bawa kereta Myvi lah. Ali bawa kereta Myvi. Ali melanggar besar sikit, wildfire city wildfire. Ali ni menaik Myvi contohnya. So, apa yang akan berlaku kalau Ali ambil polisi komprehensif? Ali langgar Myvi, Ali salah. Apa yang berlaku dalam cerita ni? Ali patah tangan. Siti pun patah tangan. So, Ali kan dia ambil polisi komprehensif, betul? So, polisi komprehensif ni dia akan cover apa? Kereta Ali rosak, kereta Siti pun rosak. So, repair dua-dua ni, repair kereta Ali dengan kos repair kereta Siti ni, insurans bayarkan. So, settle. Siti patah tangan, kos rawatan dan kerugian Siti ni, insurans bayarkan. Insurans apa? Insurans Ali lah. Ali lah kiranya, insurans Ali lah yang bayarkan. Siti ni tak ada keluar duit apa-apa lah. Tetapi Ali pun patah tangan. Nampak tak cikgu sebut? Polisi komprehensif dia cover semua kecuali kecederaan kita. So maksudnya dia cover semua kecuali kos rawatan Ali patah tangan lah. So Ali kena keluar duit sendiri untuk pergi hospital patah tangan. Faham? Okey, ni dia punya senario. Kalau polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dia cover semua kecuali kecederaan kita dan kos baiki kereta kita. Kebakaran dan kecurian ni apa? Kalau kereta Ali pergi parking dekat Lotus, tiba-tiba kereta Ali kena curi, Myvi Ali kena curi, ataupun Myvi Ali terbakar, syarikat insurans akan bayar satu pampasan untuk Ali settlekan loan dekat bank, atau Ali beli kereta baru, dia bagi duit kat Ali, macam tu. Okay? Polisi pihak ketiga ni dia hanya cover perkara berkaitan pihak ketiga. So contohlah ni, Ali bawa Myvi langgar wildfire city, contoh So kalau Ali ambil polisi pihak ketiga, dia hanya akan cover kos rawatan Siti patah tangan tadi dengan repair kereta Siti. Maksudnya repair kereta Ali bayar sendiri, patah tangan kos rawatan Ali tanggung sendiri, keluar duit sendiri, insurans takkan tanggung. Itu maksudnya. Okay, setakat ni clear So kita nak pergi tengok cara nak kira soalan pula. Okay, Encik Haziq tinggal di Sandakan, Sabah. Kita tahu kalau nak kira polisi komprehensif, Sandakan Sabah dia akan darab RM20.30. Sebab Sabah Sarawak darab RM20.30. Semenanjung Malaysia darab RM26. Okay. So,
Ini adalah maklumat tentang kereta Encik Haziq. Insurance value dia ataupun nilai kereta dia 45,000, enjin dia 1600cc, NCD discount. NCD ni maksudnya discount 25%. So kita tengok 1600cc, kita akan ambil jadual yang lebih dari 1600, iaitu ini. Dia duduk dekat Sabah, Sarawak. Baru kita tengok soalan nak suruh kira apa? Kira polisi komprehensif. Comprehensive policy. So 220 harga dia. Okay, so jom kita kira. So harga kereta 45,000. Okay, harga untuk 1000 pertama kita akan ambil dekat jadual RM220. Ini harga untuk 1000 pertama. Kemudian harga kereta 45,000, baru kira untuk 1000 pertama. Ada lagi 44,000 belum kira, betul tak? So macam mana kita nak kira yang berikutnya? Harga kereta tolak 1000 bahagi 1000 darab RM26 kalau Semenanjung Malaysia, RM20.30 kalau Sabah Sarawak. So kita tekan kalkulator, kita dapat RM893.20 sen. Sampai sini kita keluar daripada pokok kita. Kita keluar daripada pokok kita. Okey. So kita tulis RM220 tambah RM893.20 sen. So kita dapat RM1113.20 sen. Yang ni kita panggil dia gross. No, yang ni kita panggil dia basic premium. Premium asas komprehensif. Okay. Okay, daripada premium asas ni kita akan tolak dia punya diskaun. Tapi sebelum nak tolak dia punya diskaun, kena cari value diskaun dia dulu. Diskaun dia 25%. So kita cari value diskaun dia 25. Ada student cikgu dia tak cari terus, dia terus darab 75%. Taklah, tu biarlah dia orang. Okey, 25% darab 1113.20 sen ni nilai diskaun dia. So kita darab, kita dapat diskaun dia 2783%. So diskaun kena tolak. Harga premium asas tadi tolak nilai diskaun, dapat premium kasar. Dapat jawapan akhir. Dapat 1 sen. RM834.90 sen. Ini jawapan kita. Ini jawapan full untuk soalan ni. Boleh?